morning. Hari ni hari raya ke-8 dan pagi ni kita akan pergi ke UIA untuk cek kita punya kaki. Ini dah masuk hari ketiga, kena pada hari raya ke-5 dan hari ni dah hari raya ke-8. So, jom kita nak tengok apa yang doktor nak buat dengan kaki kita. So, jom. Sekarang pukul 9 pagi. Let's go. So, kita dah sampai. Jom kita. Untuk raya ke-8, kita berada kat hospital. Lagi kita tengoklah apa jadi. Tak tahu. Mungkin simen, tak simen. Tak tahu lah. Hopefully semua berjalan lancar. Fikir macam mana dia orang gaya. Itulah. Saya sekarang mana rasa. Selesai sudah kita berurusan dekat UIA dan aku hanya perlu bayar RM2 untuk buku. Itu pun kalau nak pakai buku tu. Tadi dia pun tanya nak ke buku tu. Jadi untuk urusan aku memang fully tanpa bayaran disebabkan kita dah ada rekod derma darah sebanyak 15 kali. Alhamdulillah. Jadi kalau ikutkanlah, aku dah check dekat siapa nama Gemini. Anggaran dia kalau kita kira balik tanpa apa-apa kena bayar sebanyak at least 150 sehingga 300 untuk urusan lah. Consultant, simen, X-ray, lebih kurang macam tu lah. So Alhamdulillah kita langsung tanpa apa-apa bayaran. Jadi bersyukur jugalah. Kalau korang belum derma darah, boleh start derma darah. Disebabkan kalau korang boleh capai lebih tinggi daripada 15, korang boleh dapat lagi banyak. So macam mana? Alright, jadi ada kemungkinan besar lebih kurang dalam 1 bulan ni. Sebab doktor kata dalam 3 minggu ataupun 4 minggu aku kena pakai simen. Ini. So dalam tempoh 3 minggu, 4 minggu ni aku kemungkinan besar akan banyak menggunakan tripod untuk vlogging. Susah dah aku nak pegang sendirian sebabkan aku kena bawa merata-rata 2 kawan aku ni. Aduh. So ini adalah pengalaman baru lah untuk aku kan. Ini adalah pengalaman baru untuk aku. Jadi kita santai saja. Tak ada pasangan nanti borak kan. Dan malam ni kita akan ada open house kecil-kecilan. Yang ni memang betul-betul last minute punya plan. Family aku dia macam apa kata kalau kita buat open house? Macam tu. Apa kata kalau kita buat open house? So aku pun tak tahu nak ajak ramai mana disebabkan kita punya kuota tu terlampau terhad lah. Kuota terlampau terhad. So aku tengok yang mana boleh bawa. 1, 2, 3 orang je. 2, 3 orang je aku bawa. Aku jemput untuk datang ke majlis ni. Dan ini pun bukan majlis rumah aku sebab aku tak dapat nak ajak ramai. Kalau majlis aku boleh ajak semua member aku. Ini adalah majlis mak ayah aku. Cuma aku selit sikit lah. Selit sikit. So malam ni kita akan ada open house secara kecil-kecilan di rumah mak aku.
Untuk makanan, aku tak pasti makan apa yang mudah dan cepat untuk disediakan. Sebab plan ni terlalu lambat. Plan ni dia last minute punya plan. Dia macam, jomlah buat. Macam tu. Jomlah buat. Gitu. Dia sebenarnya cerita dia macam ni. Plan ni kita orang nak makan rendang kan. Lepas tu tiba apa kata kalau kita makan rendang tu lebih sikit. Kita ajak lagi jiran, kita ajak saudara mara. Ajaklah kawan. Macam tu. So dia macam plan tu dia dirancang secara unexpected. So jadi malam ni kita akan ada open house. Plan dia asal dia sepatutnya aku kena pakai baju Melayu untuk ambil gambar ramai. Tapi disebabkan aku dah macam ni gaya, aku tak tahulah macam mana keadaan dia. Dan aku pun, korang tengok aku nak buka seluar ni pun aku tak tahu macam mana nak buka. Seluar ni seriously aku tak tahu macam mana. Ada kemungkinan aku kena koyakkan sikit seluar ni untuk aku buka seluar. Aduh patut aku pakai tracksuit je untuk pergi pasar simen. So macam tu lah. So dalam 3-4 minggu ni aku harap tak ada apa-apa event besar. Cumanya macam owner ada post 2-3 posting. Aku harap bukan dalam masa dekat lah. Tapi kalau masa dekat mungkin aku akan pergi juga ke? Macam mana? Kalau masa dekat mungkin aku akan pergi dalam keadaan macam ni. Ataupun mungkin aku akan minta assistant aku untuk pergi. Tapi macam mana pun kita cuba harungi keadaan macam ni dengan jayanya. So ingatlah satu pengalaman baru untuk aku. Cumanya doakan aku cepat sembuh. Dan itu saja. Aku tak boleh nak cerita banyak pasal kaki aku. Dia agak pensi. Dia macam saja je aku tak nak expose beri sangat kan. So semoga kaki aku cepat sembuh. Dan apa lagi itu saja kot. Dan jomlah aku nak siap-siap. Sekarang ni dah petang. Sekarang ni dah pukul 5. Aku nak masuk rumah. Kita siap-siap untuk pergi pergi open house secara kecil-kecilan dekat mak aku. Dan Zohor dan Asar tadi aku dah lalui pengalaman pertama solat dengan keadaan simen. Kalau macam sebelum ni bila tak simen aku langgar je. Kita mampu redah je. Kita bengkok kaki kokak mampu sakit tak sakit ikut suka sakit. Tapi sekarang ni bila dah kena simen kita dah tak boleh gerak. So agak kekok juga. Mungkin kita akan solat pakai kursi. Kalau aku tak boleh hadap sangat. Itulah. Alright, itu saja untuk petang ni. Jomlah kita siap-siap nak pergi open house. Terima kasih sebab jemput saya. Doakan saya sebagai rakyat Malaysia untuk ke Dia nak pergi dekat satu tempat. Yang tu dirahsiakan lagi. Nanti bila dah official dia akan umumkan lah. ada buat live lah. Jom kita pergi kacau lah. Boleh. Selesai sudah open house kecil-kecilan dekat rumah mak aku. So sekarang dah pukul 12 lebih. Korang tengok tu. Aku pun dah ngantuk sangat ni. Memang letih. Tambah dengan aku tak sihatnya. So itu saja untuk vlog kali ini. Thank you so much kepada semua yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. So hari ni agak mencabar lah untuk aku. So first time aku rasa benda ni.